أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهدي القرآن واحشرنا مع المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, ikhwah hadirin yang sentiasa menghadiri salatul jamaah. Alhamdulillah, kita senantiasa ucap syukur kepada Allah dalam pusingnya kehidupan hari kita. Genaknya malam, masuknya malam bermakna sudah habisnya satu hari umur kita. Nah, maka kita mula dengan tahun ataupun hari baru. Kerana hari ini dimulai daripada malam. Apabila masuk malam, maka dibilangkan hari. Sebab tu setengah ayat Quran ia sebut malam. Nah, wal fajri wa layalin ashr. Layalin ashr. Layalin mana malam, tapi yang dikehendaki malam sini ialah 10 hari daripada awal bulan Zulhijjah. Tapi disebutkan malam. Ya, istilah bahasa Arab kadang-kadang sebut malam dikehendaki waktu siang. Wa layalin ashr. Ya, semua ulama mufassirin berpendapat bahawa sakut dengan 10 awal daripada bulan Zulhijjah yang telah lepas mari. Dan hari ini kita dapat apa dah Zulhijjah? 20 apa ini? Jangan mendengar takut. Orang kali Makkah banyak fly dah. Dah tak berapa hari dah lah. 22 tu mengikut takwim. Kalau takwim itu betul dengan bilangnya hak kita raya juga dah betul lah. Kalau tak betul juga ingat sehari ke 23 gitulah. Kerana kadang-kadang takwim ni dah hisap dah belum daripada penentuan bulan. Tapi walau bagaimanapun kita berada dalam bulan Zulhijjah akhir tahun 1447. Bermakna tahun lepas 1448. Lagu itulah dunia muslim. Setahun demi tahun, setahun demi tahun. Daripada hari kepada minggu, daripada minggu kepada bulan, daripada bulan kepada tahun, daripada tahun kepada tahun-tahun sampai kepada 10, 20, 30, 40. Kalau kita umur 60, makna kerap-kerap 6 kali pusingnya lah kita. 60 tahun. Dan Allah Ta'ala raya adalah Qur'an walamma balagha 40 sana. Apabila dah genap umur 40 tahun, dah genap dah umur 40 tahun, qala rabbi auzi'ni, dah
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan walamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ada sebuah ayat waktu bagi orang siapa umur 40. Orang umur 40 ni adalah tergolong daripada orang yang kesempurnaan di segi akal, di segi pengetahuan, di segi kedudukan, di segi ketenangan. Sebab tu Nabi SAW dipilih dan menjadi Rasul dan ketika dia berumur dan 40 tahun. Rabbi auzi'ni dalam kera'asuh, dan kita menyebut ataupun mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Dan walamma balagha 40 sanah ashuddahu wa balagha 40 sanah. Dan dalam surah Luqman juga sebut fatabassama dahikan min qawliha وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وإني تبت إليك وأدخلك لسورة kisah Nabi Sulaiman. Doa pun support tu juga, Rabbi auzi'ni juga. Tapi tak support belakang wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Belakang support, doa lepas support. Kerana Nabi Sulaiman balagha syudda balagha 40 sanah. Dan tu kisah Nabi Sulaiman. Dan kisah para anbiya lagu tu lah, apabila sapanya umur 40 tahun maka Allah mereka akan kata Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. 40 tahun. Kita ni lebih pada 40 tahun. Kita ni ke sampai 40 tahun dulu baca tak tahu dah orang ni. Terlupa lah balik kita ni. 2 kali 40 lah kita. Mana apabila siapa mau 40 baca, mana lebih dari 40 tahun nak baca, tak juga. Lebih-lebih lagi nak baca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Kita minta pada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala capok. Dan dalam hati kita ni, an ashkura ni'mataka. Kita ada perasaan mensyukuri nikmat Tuhan. Semua kena minta pada Allah. Dan bukan melalui kita. Taufik, hidayah dari di tangan biadillah. Dan hidayah ni tangan Tuhan. Taufik pun di tangan Allah. Kita ni kerja kita minta usaha. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Bagi orang yang Allah Ta'ala nak menentu, Allah Ta'ala beri dia mudah. Wa man yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang sesiapa yang Allah Ta'ala kehendak nak hidayah, Allah Ta'ala buka hati dia terima Islam. Terima ajaran. Dan terima teguran. Terima ajaran Islam. Apabila orang kata ini ajaran Islam, dia mudah terima. Kerana mereka itu orang yang Allah Ta'ala nak hidayah. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Kalau orang yang Allah Ta'ala kehendak nak menyesatkan dia, Allah Ta'ala jadikan tekak dia haraja dayiqan. Sadrahu, dada dia sempit. Haraja, tak boleh masuk benda-benda lain. Jadi payah berhenti, payah terima.
mendegil di atas menerima kebenaran. Tapi orang yang Allah Ta'ala nak kasih hidayah, Allah mudah apabila dia dengar ayat Allah dan dengar sunnah Rasulullah, mudah terima. Tapi ada golongan di zaman kita ni mencela-cela alur kecil. Dia suruh turut kitab Allah, sunnah Rasulullah, dia mencela-cela. Dia kata tak pada orang lagu ni tidak hendak kebaikan lah. Dia orang sebut nak klik kembali pada kitab Allah, klik kembali pada sunnah Rasulullah ni, tak boleh sebut di zaman kita. Jadi pelik juga. Dan timbul golongan-golongan yang meliarkan masyarakat. Apabila sebut nak ngaji Quran, golongan ni nak tadbik Quran, golongan ni nak usaha belajar Quran, nata. Golongan ni nak usaha belajar sunnah Rasulullah, nata. Ini satu benda yang berlaku di zaman kita. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita minta supaya kita mensyukuri nikmatnya. Kita lama mana dah hidup ni? 50, 60 tahun. Berapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita. Dan Nabi Ta'ala, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau sekiranya mu nak bila nikmat Tuhan, Allah Ta'ala beri kepada mu, la tuhsuha, nascaya tak dapat nak hitung nikmat Tuhan. Sebab tu kita apabila Allah Ta'ala kurniakan umur yang panjang, lebih pada 40 tahun, setengah sahabat dia kata 40 tahun ni cukup. Lebih dari 40 tahun ni hak peceng dah kali dia kira. Kita baru duk nak khabar. 40 tu tak khabar lagi setengah. 50 baru nak khabar, baru nak kenal pintu masjid. Tu pun tak apa lagi. Tak ada orang panggil bukan awak. Maka oleh khabar akhir dan dia buat kebaikan, husnul khatimah dia dikira hak awal dia tu Allah Ta'ala. Tapi barang sesiapa yang jahatnya di awal dan akhir pun jahat, maka dia kira semua kejahatan. Ukhida mix semua. Kerana awal pun dia jahat, akhir pun dia jahat. Tapi setengah orang yang awal boleh dijahat, tapi akhir dia baik. Allah Ta'ala tak kira awal, Allah Ta'ala kira akhir dia. Innamal a'mal bil khawatim. Kerana sesungguhnya amal dia Allah Ta'ala kira di kesudahan dia. Kalau gitu tak ada apa kita nanti akhir-akhir kita berjuru. Ada setengah orang lagu tu. Tak ada apa lagu tu. Kalau muda ni kita beri puas hati sekali. Buat belakang, cuba belakang, terang belakang, tak kira halal, haram, aku nak terang belakang. Kalau muda ni bertuah, so aku nak juga. Nak bertaubat, nak istighfar, nak kembali pada Allah. Berapa orang yang boleh buat kita? Takut-takutnya tak ada masa. Tak ada masa. Kerana kadang-kadang walaupun umur 60 dia berasa tak tua lagi. Ada lagi nanti 60 dah syaitan ni dah pandang. Mula gagah lagi dulu. Tak puas lagi. Boleh lagi. Tipu sehingga sampai masa yang terakhir tak ada kembali. Kerana mati ni dia senantiasa menunggu kita. Kita dah cari dia semua. Qul innal mauta alladhi tafirruna min. Allah Ta'ala ibarat kata manusia nak lari daripada mati. Tapi melari pun kena jumpa dia. Dalam dunia ni kita lari dengan orang tak jumpa lagi, tak lari. Tapi mati tak, melari mana pun jumpa. Fa innahu mulaqikum. Dan sesungguhnya kamu akan menemuinya. Ataupun dia akan cari menemui kamu. Yulaqikum. Kita cari, kita lari ke dia, tapi akhirnya jumpa dia. Atau kita lari ke dia, dia cari, kita jumpa.
walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sekalipun kalau naik di atas langit, duduk di atas angkasa bulan, buruj, duduk di atas anak bulan, lain pada bulan dunia, kita tak nak bulan, dia akan cari juga jumpa orang masa. Bukan kata naik atas bulan dah, malaikat maut naik tak siapa. Dan malaikat maut ambil atas dunia, kita duduk atas bulan, tak mati sebab bila. Kalau gitu kok, dah orang kaya-kaya, nak duduk atas bulan belakang. Malaikat maut tak siapa sana. Dia naik tu pun kalau cabut raya pun matilah. Oksigen ada. Nak bakar raya, nak bakar oksigen kan. Sudah datang. Kalau tak ada tu, tak kena malaikat maut. Oksigen tu pun mati dah. Dah putus raya. Tapi kematian tu malaikat maut lah yang cabutnya. Dah walaupun bukan ada dia mati dengan sebab tidak ada oksigen. Ya, itu adalah di antara sebab mati. Tapi yang mematikan dia itu ialah perintah Allah Ta'ala melalui malaikat maut. Wukila ilaih. Allah Ta'ala wakil kepada malaikat maut untuk datang menyabukkan nyawa kita. Dan maka apabila nak genap tahun demi tahun, kita diminta supaya senantiasa kita mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kita mensyukuri segala nikmat yang Allah Ta'ala kurnia. Minta kepada Allah Ta'ala pertama, kita dah boleh mensyukuri nikmat Tuhan. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita dan nikmat yang Allah Ta'ala pernah bagi pada dua ibu bapa kita. Tak lupa dua-dua. Sebab kedatangan kita, wujud ataupun adanya kita di alam dunia ini disebabkan adanya ibu dan bapa kita. Kita tak terlupa pada dia. Dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Allahumma fil walidayya, Allahumma fil lahumma, Allahumma arhamhuma, Allahumma tajawaz sayyi'atihim, Allahumma fil lahum. Baca doa. Rabbi fil li wa li walidayya. Dah tu doa semua lekas. Warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tu lekas dah. Surah Luqman. Itu doa kepada dua ibu bapa. Wa an a'mala salihan tardah. Dan minta kepada Allah bahawa Allah mengerniakan akan amal salih yang Allah yang engkau redha. Tardah. Dan minta kita tu dalam keadaan melakukan amal salih atas redha. Aku mana amal salih redha? Ialah amalan yang betul dengan syarak. Amalan yang disedai Allah, yuhibbullah wa rasul. Amalan Allah Ta'ala suka, amalan yang Rasul dia suka. Yang dibuat atau dicontohi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sama ada perbuatan, perkataan, gerak-geri, amal, ibadat, semua kita nak cari amal salih. Dia hak baik, hak betul, hak khalis, hak ikhlas. Lepas tu sempurna mutaba'ah, sempurna ittiba'. Itu amal salih. Wa aslih li fi dhurri. Dan minta kepada Allah Ta'ala memperbaiki bagi kita ini pada anak dan cucu kita. Inni tubtu ilaik. Sesungguhnya aku ini tubtu ilaika, bertaubat kepada engkau. Wa inni minal muslimin. Dan kita mengaku bahawa kita di kalangan orang-orang Islam, di kalangan orang-orang yang menyerahkan diri. Nah, ini di antara doa yang perlu kita berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati wa inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Nabi Sulaiman doa seperti Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni, ya apa kata wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Itu doa Nabi Sulaiman. Ini doa di kalangan hamba-hamba yang salih. Betul lah. Dan mereka dia berdoa dan supaya Allah Ta'ala kurnia kebaikan dan serta amal salih
dan sifat kesyukuran kita pada Allah. Kerana pada akhir-akhir tahun yang kita akan menerima hijrah baru ni, dan bermakna umur kita pun akan genapnya 1 tahun. Dan setahun pula genap cukup. Bertambahlah, makna umur kita bertambah daripada 50 51, dan daripada 60 61, daripada 70 71 hijrah, dan pusingnya hijrah. Dan korun kita ada korun yang ke-15, 14, 48, 47, bermakna ada lebih kurang lagi 2 tahun nak masuk tahun 1450. Mana setengah korun, hampir setengah korun kita. Hampir setengah korun. Kalau umur 60, mana dia sempat hidup pada awal, beranak pada awal korun, pada akhir korun 14. Lepas tu dia mai hidup dalam korun yang ke-15. Mana kalau umur 60 lah. Sebab korun 15 ni tak sampai 50 tahun lagi, baru 47, masuk 48. Mana kita beranak belum pada tu, mana ada korun yang ke-14 lagi tanya, tahun 13 90, 1391 misalnya. Mana dua korun lah. Akhir korun 14 masuk korun yang ke-15. Memang 2 korun ni memang orang 2 korun orang beranak pada akhir korun 14. Tapi dia hidup lagi dalam korun 15. Kita orang 2 korun. Tapi orang tak sampai 48 tahun lagi, mana dia beranak pada korun 15 dia. Start daripada 1401, maka dikirakan orang beranak pada korun yang ke-15. Ya bila 15? Gisuk berapa 15? Gisuk mana? Tu tahun 1500. Habis genap korun 15. Masuk tahun 1501, dikira korun yang ke-16. Masuk korun 16. Kita nak tunggu siapa tak kita? Tak berasa tu lagu tu lah. Tahu tua yoyak sendiri tu. Tua pun dia tahu. Dia tahu diri. Allah, tak ada mati ni lagu tu lah. Kadang-kadang orang tak bisa sakit, buat sakit sebentar mati. Kadang-kadang orang ni sakit seumur, tak mati puluh-puluh tahun. Umur manusia lah itu. Benda yang kita tak boleh nak menentu diri kita. Kerana qulur ruh min amri rabbi. Ruh ni pekerja Tuhan. Ruh ni pekerja Tuhan. Allah Ta'ala bila saja. Dan apabila datangnya, maka di saat itulah ia akan mengambil kembali kita kepada Allah Ta'ala. Maka yang penting adalah cara hidup kita, persiapan kita. Kita nak mati bila, hari mana, di mana? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu benar-benar muslimun, benar-benar duduk dalam keadaan Islam. Mati bila kamu? Mati bila kamu? Mati pagi pun tak apa, mati petang pun tak apa, malam pun tak apa, kedar pun tak apa, mana lah. Tak apa belakang. Syaratnya munduk dalam keadaan muslimin, menyerahkan diri pada Allah. Serah pada Allah. Turut perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka di mana saja siapa masuk, maka dia dikira mati dalam keadaan Islam lah. Mati dalam keadaan Islam. Tapi kalau lalai perjanjian kita dengan Allah, kita ni janji dengan Tuhan. Mari dunia ni kita janji dengan dia. Belum kita nak mari dunia ni, kita pernah janji dengan Tuhan.
nak janji dengan Tuhan. Janji dah kata alastu bi rabbikum qalu bala. Qalu bala. Kita kata sebahkan, terjanji dah. Kita naik saksi dah bahawa bala Tuhan kita Allah. Syahidna, serta kita menyaksi an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Tapi esok bagi di kiamat esok kita kata kita lalai. Alam ya'tikum nadhir, adakah tidak sudah sampai kepada kamu nadhir? Qalu bala. Semua kata sudah sampai. Adakah tidak sampai pada kita ajaran Rasul? Bala, bahkan sampai. Ana nadhirun mubin. Dan Nabi ini nadhir. Ajaran Nabi, ajaran Nabi beri peringatan. Adakah tidak sampai? Sampai dah peringatan. Tapi ghafili, kami lalai. Bukan terlupa. Terlupa ni Tuhan tak ambil dosa kalau terlupa kan. Terlupa ni tak ambil dosa, tapi lalai. Hak takutnya lalai. Lalai lah. Kalau orang Melayu cerita lalai. Lalai sungguh. Dunia ni benar lalai. Benar mewah, benar suka, benar sedap, benar apa yang lalai. Tu nafsu. Ini nafsu suka lah. Nafsu ni suka benar-benar menyukai nafsu. Sebab Nabi ya an-nar huffat bil makarim. Huffat bil syahawat. Neraka ini dikelilingi oleh segala pintu kesukaan syahwat. Lubang neraka, lubang syahwat. Lubang syahwat. Tapi lubang syurga, lubang makarim. Lubang hak syahwat tak suka. Keinginan nafsu tak suka. Itu pintu syurga. Kena duduk berlawan. Sebab tu amal yang pergi syurga kena berlawan dengan syaitan, berlawan dengan nafsu. Tapi amal yang nak pergi neraka tak ada kena berlawan dengan nafsu. Turut nafsu dia. Tak, nafsu nak tidur harus semayat, tidur dulu nafsu. Tu lubang neraka tu. Dengar tak? Nafsu kata tidur lah sudah. Kita berkerong. Tu nafsu dah main. Tapi lubang syurga kena lawan nafsu. Orang lain tak ada awak belakang. Tak berapa orang ada orang bangun. Nafsu dia tipu. Kecewa apa dia tidur. Dia sedap lagi. Nanti semula boleh. Nanti lama tua lagi. Dia tipu. Lama tua. Ila jadi tak apa. Bawa sampai masa. Qala rabbirji'uni. Bahawa siapa Allah Ta'ala panggil, manusia kata qala rabbirji'uni, ya Allah mohon tak aku klik la'alli a'malu salihah, klik mari untuk wa amal salih fima tarak, aku tinggal aku tak ada buat dulu minta la'in akhartani ila ajalin qarib, kalau ni takhir sikit pun tak apa, nak sikit Allah Ta'ala dah kalla innaha kalimah kalimatun huwa qailuha, menetapkan Tuhan aku tu. Allah Ta'ala menetap masa aku umur, masa kehidupan, kemewahan, segala-gala. Tapi pada masa yang Allah Ta'ala bagi, kita syukur. Pada masa yang Allah Ta'ala bagi, kita bertawab. Pada masa yang Allah Ta'ala bagi, kita beramal salah. Kita salah dah. Dan kita usaha untuk jadi orang yang muslimin dah pada masa yang telah pagi. Bawa Allah habis masa baru khabar. Mula balik. Supaya kita naik perahu lah. Berhenti di pula. Dia kata, masa 2 jam ya pula ni. Ambil lah barang untuk awak. Orang panggil bekalan. Dan lepas baru aja ni kita nak belayar pula.
Berbetit pula Allah turun tu bagaimana Utina pojang macam apa puasa pada tu balik hati orang cerdik tak ada mana kita ada geling mana tu ambil juga dicari kau barang apa perlu dia kena pakai gapo nak belayar kau ni gapo dia nak ambil kutip bubur tak ada hadu hal. Orang galik ni, okey lah, mata aku tengoklah kedah, Pak nak ambil. Tak gigi kutik-kutik. Angin. Lagu tu lah syaitan dia tipu. Bawa sampai masa, keng, tak ada lah. Pung panggil orang kira. Kita faham tak ada? Allah, ada beramal, cari lubang tak ada. Dan lakah masuk lubang tak ada. Allah tu masuk hidup kita. Dan sebab tu kalau kita tak khabar lagi tu tak khabar lagi, tak kenal diri lagi, tak berasa hati nak kembali pada Allah Ta'ala lagi ni, kita perlu baca doa ni banyak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati wa inni tubtu ilaik wa ana minal muslimin atau adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin minta oleh kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Asy-syakirin wa qalilun min ibadi asy-syakur. Kerana orang syukur ni tak ramai. Orang kufur, orang syukur nikmat Tuhan ni tak ramai. Qalil. Tengok orang dalam masjid amal. Dengan bola lama bola. Lagi orang duk main bola lagi. Allah tak ada. Semaya pia mana tak tahu lah. Dia beri waktu semaya tapi tak semaya. Malah juga tak lama kita boleh kira tahu waktu semaya. Dan pasal yang mula kan. Biar tu kadang-kadang lagi panjang sampai mengarik ke apa lah. Tak ada lah. Benda yang kadang-kadang melalaikan. Dan orang suka. Tengok. Dan bola ni Allah penuh kan. Penuh. 20,000 tengok. Ini bola tani terkodang lagi naik. Dia hujan negara ni. Leg 1. Yang negara ni dah 2 baru. Dia negara 2 ketiga lah. Mana ramai manusia suka. Berbagai kesukaan tu. Tapi ibadat ibadat ni payah. Dan nak gemar seperti mana kita gemar tengok bola tu, ibadat payah. Dan tu gemar ya mudah. Tapi ibadat ni Allah mari belakang gitu gini masya-Allah. Sebab itulah kita kena bersyukur kepada Allah. Ya Allah Ta'ala umur kita panjang sampai masuk hijrah. Setiap tahun pada sampainya awal hijrah, kita ingat kepada hijrah Nabi SAW. Kesusahan dan kepenatan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan melalui hijrah, tinggal kapur tepat, tinggal halaman, tinggal keluarga, tinggal segala-gala demi untuk junjungkan perintah Allah. Itu hijrah. Al-muhajir la hijrata ba'da al-fath. Bentuk hijrah raga itu ada lepas pada pembukaan Mekah ni habis hijrah. Ilra' hukum wajib hijrah daripada darul kufr, bumi kufur kepada darul Islam. Belum pada pokok kata Mekah wajib nak hijrah. Illa al-mustad'afin min ar-rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Mereka orang ilmu, orang lelaki hak lemah, tak ada kekuatan. Orang yang lemah, orang tua, budak ni tak ada wajib hijrah. Selain pada tu wajib hijrah. Tak hijrah berkasar.
Dan kalau puasa hijrah, tapi kalau buka mata Mekah, la hijrah ba'da al-fath. Habis dah senarai orang muhajirin tak ada. Tapi orang hijrah belum pada tu, ambil pada tahun yang pertama, tahun 3, 4, tahun yang ke-8, tahun 7 tu masih diberi gelaran al-muhajirin. Kalau orang hijrah di Mekah, muhajirin. Baru lepas tahun 8 buka mata Mekah dah, la hijrah ba'da al-fath. Ada. Nak pergi boleh lah, tapi tak mau muhajirin lah. Nak pergi ke Madinah boleh. Dan nak say Datuk Mekah nak pergi dengan Nabi, tapi tidak dinamakan al-muhajirin. Lepas pada buka mata Mekah, la hijrah ba'da al-fath. Tak wajib lah hijrah. Tapi mana tu nak pergi boleh tak? Boleh. Kalau apa ramai orang yang apabila masuk Islam di Mekah, dia nak hidup dengan Nabi dan nak hidup di Madinah pun, tapi tidak dikirakan mereka ini di kalangan orang muhajirin. Kerana habis masa dia. Maka apabila habis dah masa hijrah bentuk daripada Darul Kufr dan kepada Darul Islam, maka yang kekal al-muhajir man hajar nafsahu mimma harrama Allah. Dalam kehidupan kita ni, kita kena ada hijrah sama. Hijrah mana tinggal? Tinggal ke apa? Tinggal daripada barang yang Allah Ta'ala haram. Muhajir. Dan gapo kita praktik dalam kehidupan kita, kita masih lagi dah buat benar Tuhan haram, maka usaha hijrah tinggal. Hijrah mana tinggal? Fatin, latin. Nah, itu mana hijrah? Itu dikehendaki dengan hijrah pada umat akhir zaman. Betul. Nah, bukan hijrah tinggal negeri dah. Nah, walaupun kita ni bukan Darul Islam, bukan negeri Islam, negeri kafir kita duduk ni. Nah, hijrah ke Malaysia, dia tak mudah seperti di zaman dahulu. Kalau zaman dahulu tak apa, zaman orang tak ada wakaf kenalan, zaman orang tak ada senarai percakapan, zaman orang tak ada lagi pasport, tidak ada lagi batasan negeri. Zaman itu tak apa, hidup negeri mana-mana, orang tak ada kira orang. Tapi di zaman dunia dia buat kaedah dunia lah gitu. Negeri mu ni luar setara ni, kedai mu lagu ni, mu ada sancak ni, mu ada pasport ni, mu ada. Nah, nak hijrah lagi mudah-mudah. Nah, kita Melayu pada hidup Malaysia, dia tak terima kita bukan rakyat dia, walaupun kita kacak bahasa dia. Kalau kira ni orang Melayu ni, orang kita lah, boleh tak? Dia tak lagi juga gitu. Setengah kita dah ada pok di Malaysia, kalau beranak dia ni, dia tahu juga nak pergi pok semula. Nah, nak buat rayu apa macam-macam lah ada. Nah, ni atas di zaman lah ni, bukan zaman sebelum timurnya negeri batas une-une dunia ni. Pada masa tu tak ada boleh pergi. Sebab tu kita tengok suasana negeri, bukan asal pada orang negeri tu. Orang negeri Arab je kata, tapi dia ni bukan Arab, hebat tu, tapi dia nak sancak Arab, sancak Saudi, sancak Imarat, Kuwait. Dia orang Afrika. Kerana dia hidup di negeri tok nenek dia, hidup masa tok nenek belum timbul lagi sistem jinsiah, pelaksanaan negeri, pelaksanaan perundang, pelaksanaan kerakyatan. Kalau duduk pada masa belum tu, maka dia belakang boleh dapat kerakyatan di mana dia dapat dia duduk. Tapi dari negeri Arab ada setengah negeri, seperti negeri Kuwait ni ada lagi ramai di kalangan Badun dia kata. Orang Badawi Badawi Arab kampung Arab duduk pada pasir, dia ni tak boleh sancak Kuwait tak pakai. Jadi parlimen cansor. Padahal orang demon ini asal duduk beratus tahun, ribu tahun untuk nenek dia ada negeri tu. Tapi apabila jadi negeri, kerajaan negeri tak boleh. Dah tak boleh saja. Jadi for dia jadi parlimen cansor. Kodrai saja. Negeri Arab ni lebih dulu kita kadang tak ada sancak pun, asal biasa DNA ada jam itu nebel.
beranak Malaysia akhirnya boleh sancak juga. Ingat, boleh lagi kita, tapi negeri dia. Sebab kalau orang boleh sancak ni KJL kena. Lepas tu dia tak bagi sancak. Sikit nak buat dia tu puluh-puluh ribu tak ada boleh sancak. Dia panggil Badui lah, Badui. Duk pada pasir buat dia. Duk lagu tu lagi. Ada lagi. Daripada zaman dulu sampai zaman kita lah ni, sesuai negeri Arab tak boleh sancak. Negeri yang paling kaya di dunia tak boleh tu. Padahal kalau dia bui pun, dia bui kerajaan boleh sara lagi bos 10,000 kaya, negeri kaya kan. Tapi dia tak bagi. Tak tahulah siasat dia sebab apa tak bui. Dia kira tahu kalau bui lemon ni kau susah negeri ke mana. Dan untuk nak apa ni, kalau tak bui sancak, lemon ni terpaksa nak hijau supaya nak boleh hidup. Itu negeri Islam tu. Dan kadang-kadang susah. Tapi kita bukan, walaupun duduk bukan negeri Islam, tapi kita duduk negeri Asin, negeri yang sama. Dan di segi bebel lagi, di segi ibadah, di segi agama, tidak terhalang. Dan munawak ibadah setara mana buat, dan munawak mengaji setara mana mengaji. Dan alhamdulillah kita selamat. Dan tak ada wajib kita nak hijrah dah kita ni. Cuma adalah sikit sebanyak bahasa dia. Dan kadang-kadang tak faham, kadang-kadang tapi sehari demi sehari, dan mana mereka usaha untuk nak panggil tubik undang-undang yang dapat menjaminkan dan keselamatan kita dalam hidup. Dan kita alhamdulillah, dan di mana sahaja bab bumi Tuhan ni wa ardullah wasi'ah fatuhajiru fiha. Dan hijrah dalam bentuk agama tu habis. Tapi hijrah dalam bentuk panggil berpindah dengan sebab susah, sebab apa tu tak apa. Dan susah di negeri ni pindah itu. Tapi wajib berhijrah, patut tak boleh duduk negeri ni, kena hijrah duduk negeri ni. Islam la hijrah ba'da al-fath. Sebab itulah kita ingat kesusahan yang dialami oleh Nabi, para sahabat dia, dan ulama-ulama selepas pada tu, dan orang-orang yang memikulkan amanah risalah Islam ni. Dan bukan dia senang belakang. Para imam yang kita kenal tu, bukan dia senang belakang. Dia mahu kena katak, kena buku. Imam Malik sendiri kena katak lucu ni, cabut bahu. Imam Malik dia fatwa tak serupa dengan wali Madinah nak. Masalah sikit, masalah Imam Malik yang fatwa kata orang bercerai dengan paksa tak jatuh tak. Dan wali zalim cerai paksa pun jatuh tolak. Dia tak jatuh. Kena kata sampai cabut bahu. Dan sebab tu setengah imam mazhab Imam Malik ni semaya kerana nakit tangan dia tadi. Ni masalah batu mazhab Maliki dia semaya tak pakai tangan. Dia tengok Imam Malik semaya tak pakai tangan semua. Sebab apa? Sebab tangan dia tu terlucu bahu nak kata. Nak akik dia tangan tak akik. Semaya tu. Dan dia muktamad mazhab dia tak dada kan, tak di tah dada ni, tak lepas tangan sedar dia orang. Sebab tu kok Morocco buat bahagia ke Afrika semaya gitu. Kan banyak ulama mengatakan disebabkan Imam Malik semaya gitu sebab lepas daripada dia kena azab tu. Dia kena azab, kena pukul sampai kelucut bahu dia. Maka lepas pada dia semaya tak okey. Tak boleh nak kita. Tu dia. Imam Syafi'i supaya kena tuduh. Imam lebih lagi Imam Ahmad kena katak. 3 orang khalifah kata dia. Imam Ahmad Mun dan Mauli siapa Wasik Billah apa semua. Sampai 2-3 khalifah ni duk paksa suruh Imam Ahmad kata Al-Quran makhluk. Tu lah. Masalah akidah Mu'tazilah duk menguasai barang satu. Quran makhluk. Bukan Quran ni bukan kalam Allah. Khilaf masalah kalam Allah. Dah masalah kita. Paksa sampai Imam Ahmad tak mengaku. Tak turun. Tak kata kalam Allah. Quran ni kalam Allah. Dah kalam Allah Taala. Bukan makhluk dah. Dia nak usul kata Quran makhluk ya. Dah. Quran kalam Allah. Tak makhluk nak Quran kalam Allah.
Malfuz kita dah baca tu kalam Allah. Adapun ra'i hak tabak, hak pintu tu makhluk lah, kertas tu makhluk lah. Tapi bacaan itu kalam Allah lah. Baca Ar-Rahmanir Rahiman itu kalam Allah. Nah, hak tulis tu makhluk lah tu lah, dawah makhluk, huruf makhluk. Tapi hak tu bit malfuz, kita baca tu bit kalimah tu kalam Allah. Siapa kena kapak kena apa mati. Sakit mati. Tu ulama dulu tu bukan di sini. Dan nak sapa ilmu ya kepada kita kadang-kadang terpaksa mereka kena korban nyawa. Orang duduk di atas kebenaran lagu tu lah. Tak supaya nak orang duduk di atas jalan kebatilan, orang pakat puji belakang. Orang duduk di atas kebatilan, duduk di atas turut orang ramah, ni orang panggil orang tu orang puji belakang. Kerana ikut orang buat boleh belakang. Buat lagu mana boleh belakang. Tak apa. Dia pun tak benci. Tapi kalau bangun ya hak ni tak boleh, hak ni boleh, hak ni tak. Tu sama tak setuju. Hak dia mau setujunya, apa dia mau buat, kita boleh belakang. Tu setuju. Muslihin tak ada. Tak kena bekipo. Tu masyarakat. Ni sebab itulah para ulama dari dulu mereka diuji disebabkan mereka bangun untuk nak islah al-ummah, nak beki melalui kitab Allah. Ambil Quran, ambilnya sunnah Rasulullah. Kita ada pauman tu belaka, semua ada pauman tu belaka. Tapi kefahaman tu tak support. Setengah orang faham lagu ni kita nak faham dia. Quran ni tak ada dia lebih faham daripada Nabi, daripada para sahabat, daripada ulama-ulama Qurun 300 Qurun yang pertama. Mereka itulah lebih faham dengan Quran dan lebih daripada ulama belakang. Kalau mereka hidup di zaman Rasulullah dan tidak ada lah benda dalam Islam yang Rasulullah tinggal ada. Ma min khair illa wa qad dalla alaih. Tidak ada dalam suatu kebaikan mereka sudah Rasulullah ajar. Wa ma min syarrin illa qad hadzara minhu. Dan tidak ada dalam satu kejahatan mereka Rasulullah beri peringatan kepada kita. Tidak sempurna agama. Agama tak sempurna kalau tak ada benda ni. Maka sempurnanya agama apabila Allah Ta'ala menyempurnakan Islam, ayat Quran cukup, sunnah Rasulullah pun sudah sempurna. Cuma cara proses, cara buat tatbik, cara amal itu ni kau keadaan. Dan Islam ni bina di atas kemudahan. Dia setiap zaman dia adalah kemudahan dia. Dan Islam ni bukan agama yang ekstrim duk tepat tak beri mengikut masa dia. Sebab dia boleh pakar belakang di mana, orang mana, jenis mana boleh pakar belakang Islam. Mana itu panggil kulasan nak pisik agama Islam itu tu. Batu kita ngaji maqasid, ngaji fiqh, dia luar lah. Dia tak berasa kata spek dah. Sepatutnya kita pun luar juga. Sebab di Makkah boleh tengok Makkah ni luar. Tengok orang berapa ratus jenis, berapa ratus bahasa. Kadang-kadang tak sumpah dengan kita kecek. Suasana ibadat tak serupa kita, rasa luar. Tapi tak kelik mari prospek sebelah kita. Di Mekah dah boleh tengok Allah Islam luar sungguh. Rahmat sungguh agama Islam. Kelik mari balas pula sama kita. La ilaha illallah. Mana tak ambil pengajaran daripada haji tu. Patut penting kita pergi haji, pergi haji boleh mengambil pengajaran. Boleh tengok kebenaran, boleh tengok tauhid. Boleh tengok penyatuan kesatuan ummah dan boleh bersihkan akidah di saat yang dia dekat Kaabah Allah Ta'ala. Tauhid agama Nabi Allah Ibrahim. Inna Ibrahim kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim ni agama bersih dan habis cabut dan benar-benar syirik khilafah, benar-benar berhala cabut di dalam hati dia. Hanifan muslima. Dia memerangi Ibrahim dia memerangi tokoh berhala, dia memerangi. Siapa jom pergi gantung kapak dia atau pahat dia ni di berhala yang terbesar. Siapa orang lepas dia dalam api. Raja Namrud lepas dalam api. Tapi akhirnya Allah Ta'ala selamat dia. Itulah para anbiya. Itulah di antara kita nak
menerima hijrah 1448, dan dah tak berapa hari lagi, lebih kurang hampir seminggu, dan kita nak masuk pula satu tahun baru Islam pula, dan setiap tahun hijrah, supaya kita dapat mengingati hijrah Nabi SAW. Dan hijrah menuju kemajuan, hijrah menuju kesatuan, dan hijrah menuju dan keadilan Islam. Kau nak kata kalimah belaka, mana hijrah ada depan. Dan keselamatan, keadilan, kegapo melalui daripada hijrah saja. Dan apabila tidak ada hijrah, maka tidak ada benda belakang. Laulal hijrah, kalau tak ada hijrah, dan lagu mana Islam. Tapi insya-Allah Allah Taala kehendak, dan apabila hijrah maka terbukanya bumi Islam. Nah, itu mana pengajaran dia lagu tu insya-Allah taala. Dan aku qauli hadza astaghfirullah subhanahu wa ta'ala wa la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.